Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini Cikgu Amir kita bersiarang sekali lagi dalam podcast kita hari ini ialah sebelum tu terima kasih kepada Cikgu Amir kerana sudi bersama-sama dengan saya dalam podcast kita ni ialah kebetulan juga apabila saya berjumpa dengan Cikgu Amir pada semalam tentang usaha yang telah dilakukan oleh Cikgu Amir di sekolah terutama di Bukit Gasing lah. Sebagai GB saya melihat banyak ruang-ruang, terutama sekali ialah saya melihat Cikgu Amir ni begitu komited dalam melaksanakan 6 trust utama dasar pendidikan digital. Jadi kalau kita lihat secara ringkasnya, apabila kita sebut sahaja dasar pendidikan digital, dia merangkumi 6 perkara, iaitu murid fasih digital, pendidik kompeten digital, budaya kepimpinan digital berwawasan, pengupayaan infrastruktur, yang kelima kandungan digital berkualiti, dan yang akhir sekali ialah rakan strategi yang komited. Jadi bersesuaian dengan sekolah SK Bukit Gasing, Cikgu Amir. Jadi saya nak tahulah dan mungkin Cikgu Amir boleh berkongsilah dengan sekolah-sekolah lain sama ada di daerah Marang ataupun di negeri Terengganu, ialah apakah yang ingin Cikgu Amir laksanakan khususnya pada tahun hadapan lah, untuk bagi nak merealisasikan berkaitan dengan 6 trust utama dasar pendidikan digital. Okey, baik. Terima kasih kepada Tuan Cikgu KZ atas jemputan saya ke sesi podcast kali ini. Satu penghormatan kepada saya selaku peneraju SK Bukit Gasing untuk berkongsi pengalaman berkaitan dengan pemberdayaan pendidikan digital di sini. Pertamanya berkaitan dengan hala tuju lah, untuk berkaitan dengan apa yang SK Bukit Gasing akan lakukan untuk tahun 2026. Okay, jadi untuk makluman semua seruan yang sedia maklum lah, SK Bukit Gasing pada tahun 2025 telah memenangi untuk anugerah emas duta peringkat kebahasaan, dan Tuan Cikgu KZ sendiri bersama betul. Untuk menyantuni YBM Menteri Pendidikan untuk menerima anugerah tersebut. Okey, jadi apabila kami telah mendapat anugerah itu, sememangnya akan menjadi satu cabaran lah, dan juga tanggungjawab yang sangat besar untuk dibawa misi di mana apabila sekolah itu telah dinobat untuk anugerah emas, okey, sekolah tersebut akan layak untuk dianugerah yang paling tinggi di dalam anugerah duta pendidikan digital peringkat kebahasaan itu, iaitu anugerah khas. Anugerah khas ni kalau senang cerita kita panggil macam platinum lah. Okey, dan kalau kita lihat yang baru ini SK Bukit Gasing menang emas, dan daripada yang dinominasi anugerah khas itu Perlis daripada SK PAUH. Okey, SK PAUH. Jadi kami juga mengimpikanlah bagaimana SK PAUH membudayakan pendidikan digital secara menyeluruh di sekolah beliau lah. Jadi kami di SK Bukit Gasing juga mengambil model lah daripada negeri Perlis tu, daripada SK PAUH tu, dan apa yang misi yang kami akan buat sebagaimana yang Tuan Cikgu Kaiser sebut tadi berkaitan dengan 6 trust dasar pendidikan digital, kami akan pastikan di dalam 6 trust tersebut akan kami gerakkanlah pada tahun 2026. Kalau kita mulakan dengan yang trust yang pertama yang murid fasih digital, memang kami murid kami yang sebenarnya telah banyaklah memenangi pertandingan untuk pendidikan digital, sama ada dalam persilan animasi, robotik dan juga lain-lain, dan kami kira murid kami telah letak dalam satu status dan juga level sudah menjadi fasih yang digital lah, sebab murid kami pun telah dinobatkan fasih digital juga di peringkat BSTP, Tuan. Okey. Jadi gerakan yang kedua iaitu proses yang trust kedua, iaitu pendidik kompeten digital. Dan untuk makluman Tuan, kami untuk Jemenai kami dah 100% lah. Alhamdulillah. 100% yang murid guru yang mendapat persijilan. Dan kami juga menyasarkan Microsoft, kami dah mendapat lebih kurang dalam hampir dah
10% lah pada cikgu. Dan juga dekat sini kami ada juga Google Trainer, certified trainer, dan saya sendiri pun adalah salah seorang Google Trainer, dan ada juga ada 3 orang cikgu lagi lah yang dapat menjadi trainer. Dan misi kami untuk tahun 26 untuk persijilan sebab mana hasrat pada Tuan Pengarah lah Pendidikan Negeri Terengganu, Cikgu Kamsah, dia nak menjadikan Eskut Gergasi ni adalah sekolah ADS. Okey, Apple Distinguished School sebagaimana SESMA SESMA. Jadi kami menyahut cabaran tu. Kami menyahut ADS tu, dan apabila ADS tu dia punya prasyarat dia adalah mesti 100% guru tu adalah Apple teacher lah. Apple teacher dan memiliki device iPad. Okey. Jadi itu berkaitan persijilan tu, jadi sasaran kami lah untuk Apple teacher. Okey, dan untuk kepimpinan digital, saya cuma melestarikan dari segi kepimpinan digital kepada PGB di Negeri Terengganu lah. Saya sekarang ni memang melakukan training dari segi AI, dan saya juga berjaya membuat kolaboratif lah dengan pensyarah UiTM dari Penang, Dr. Suhaila Muhammad Noor, dan saya menghasilkan satu buku bersama dengan beliau, buku yang bertajuk Kuasai AI yang telah berada di pasaran sekarang ni. Jadi mana-mana boleh dapatkanlah buku itu untuk mempelajari berkaitan dengan seni prompting lah tuan. Okey, jadi buku itu boleh digunakan rujukan pada semua kepimpinan sekolah dan juga warga pendidik. Buku itu adalah salah satulah yang saya telah buat satu penghasilan buku. Okey, dan berkaitan dengan Trust 4 info dan infrastruktur lah. Okey, jadi dekat sini memang kita tiada isu lah kerana dibekal dengan talian internet yang berkelajuan tinggi, dan juga kita juga baru saja diberi penarafan AI Power Classroom di bawah CSR Apple. Okey, jadi kita berkolaboratif dengan syarikat Swish Apple, dan mereka telah datang ke sekolah dan telah membuat satu jaringan lah dengan sekolah, dan pihak mereka pada tahun 2026 ini mereka akan membekalkan 30 unit iPad untuk satu kelas, dan insyaAllah itu adalah satu kelebihan lah bila kita ada device ni untuk kegunaan murid dan guru lah. Okey, jadi untuk untuk kelima, kandungan digital yang berkualiti. Memang kami untuk guru kami memang adalah penghasilan dari segi penggunaan pelantar Google Classroom, dan juga Minecraft dan sebagainya. Jadi penghasilan bahan digital itu memang selalu dibudayakanlah, dan dia membuat satu PLC bersama-sama dengan cikgu. Apabila sebab kami macam saya sendiri jadual PLC itu memang saya masukkan dalam jadual waktu. Okey, jadi bila hari Ahad tu apabila habis untuk sesi persekolahan, mereka sambung dengan PLC, dan pada masa itulah mereka akan bincang by panitia untuk menghasilkan bahan-bahan digital itu, dan bahan itulah akan digunakan secara guna samalah by panitia di kelas masing-masing. Okey, dan untuk rakan strategik, alhamdulillah kami akan memperluaskan lagi berkaitan dengan jaringan dan juga jalinan kerjasama dengan agensi-agensi. Setakat ini kami ada rakan strategik yang sangat kuat yang antaranya iaitu TD1303 Terengganu Digital yang berbekalan di Kuala Terengganu, dan mereka ini memang sangat menyokonglah sampai sehingga kami menerima anugerah duta pun untuk buat showcase. Mereka pun turut bersama untuk bersama membantu dan juga membantu pihak sekolah untuk memberi penerangan lah berkaitan dengan program-program yang ditawarkan di pihak TD sendirilah, dan juga jaringan dengan sekolah. Dan juga sememangnya satu lagi PIBKS di bawah kepimpinan focal person PIBKS Negeri Terengganu, Datuk Wan Ahmad Samir Muhammad Noor, yang juga pemilik Syarul Endang, dan memang sangat komited dan juga memang sangat membantulah dari segi prasarana yang dibagi oleh mereka. Dan juga kami juga yang terbaru kami buat dengan Politeknik Kuala Terengganu. Jadi pengarah di sendiri sangat teruja dan membuat satu program yang kolaboratif dengan sekolah itu, kami buat STEM digital gitu. Jadi insyaAllah mungkin untuk tahun 2026 kami akan menyasarkan lebih ramai lagi lah dengan agensi-agensi untuk membantu kami dalam misi Duta 2026. Okey, semasa Cikgu Amir
membicarakan tadi, saya mendengar satu perkara iaitu cabaran. Ya. Cabaran. Ya, betul. Jadi dalam kita nak merealisasikan ini, apakah cabaran-cabaran yang terpaksa Cikgu Amir hadapi bagi nak memastikan cabaran itu boleh diatasi dan harapan yang hendak dicapai ataupun perkara yang hendak dicapai pada tahun 2026 itu berjaya direalisasikan. Okey, baik. Okey, betul. Tadi memang saya ada sebut satu dekat satu trust tu lah, trust 4 yang saya rasa itu cabaran yang besar lah. Bila kita sebut pasal infra ni, memanglah ada sekolah ni dia tidak berani untuk mencuba diri untuk masuk dalam anugerah duta ni kerana bila sebut digital ni dia akan lihat akan melibatkan kos yang sangat besar, akan melibatkan duit yang banyak dan juga pembelian peralatan yang peralatan ICT yang banyak lah yang bernilai tinggi lah. Jadi itulah yang menjadi kekangan lah dengan sekolah. Jadi macam kami juga kami tidak ada maksudnya kalau untuk PIBG kami ni dia hanya boleh menyokong dari segi moral support, tapi dari segi kewangan memang kita hanya bergantung pada kantong daripada sumbangan daripada ibu bapa saja, tapi itu tidak cukup. Itulah salah satu cabaran daripada kami, sebab kalau kita mengambil sekolah-sekolah yang menang anugerah khas, macam contoh kita ambil Perlis, SK Power apa, mereka dikelilingi oleh infra dan juga persekitaran digital bermasuk, iaitu dia ada smart TV dalam kelas. Setiap kelas tu semua ada dekat dia, tapi di SKPK tak ada. Okey. Tapi mungkin itulah kami anggap sebagai cabaran dari segi infra, tetapi kami tidak menganggap itu adalah sebagai halangan untuk kami pergi ke depan. Tuan. Saya rasa cabaran itu boleh diatasi. Kerana walaupun dia melibatkan kos yang tinggi, tetapi kepakaran yang ada, contohnya Cikgu L ada di SK Bukit Gasing yang berupaya membantu. Betul. Kita nak menangani masalah infra itu dengan pendekatan lain yang mungkin kita boleh realisasikan kehendak kita pada tahun 2026. Jadi insya-Allah saya rasa. Tapi cuma saya tambah sikitlah tuan. Okey, tapi walaupun kami anggap itu ada sebagai cabaran dan juga halangan, tapi ada satu yang bagus, kami punya komuniti dan juga ibu bapa di sinilah, walaupun mereka tidak dapat membantu secara total, tapi mereka boleh memberi maksudnya saya bagi satu contoh lah, apabila kita ada bulan Ramadan lah, bulan puasa. Okey, kita buat satu gerakan infak. Okey, bila infak. Tapi macam saya twist. Saya buat untuk infak tu saya tukar. Kalau selama ini saya buat infak pada tahun-tahun sebelumnya, saya buat infak kursi. Okey, jadi sambutan sangat menggalakkan, kami dapat menyelesaikan kursi dewan sebanyak 500 unit. Okey, kemudian bila dah dapat idea kerana kita misi pada duta ni, okey, kami beri cadanganlah kepada PIBG untuk kita buat satu infak, kita panggil infak Chromebook. Infak Chromebook. Jadi apabila kami melancarkan infak ni, kami dapat menyelesaikan lebih kurang 2 kelas. Kami dapat lebih daripada 50 dan hingga 60 unit lah. Jadi maksudnya kami boleh menyelesaikan 2 kelas untuk untuk peranti tu. Okey, walaupun kita tidak ada maksudnya peruntukan khusus atau wang, tapi dengan idea infak tu kami dapat menyelesaikan tuan. Okey, akhir sekali. Apa kata-kata Cikgu Amir yang terakhir sekali? Pertamanya saya mewakili daripada seluruh warga SK Bukit Gasing mengucapkan jutaan terima kasih kepada pihak Pejabat Pendidikan Daerah Marang melalui Tuan KPPD lah, Cikgu Kamarul Zaman bin Ismail dan juga bersama pegawainya di bawah unit USTP dan juga pegawai Timbalan, kerana telah banyak memberi sokongan yang padulah kepada SK Bukit Gasing yang kami telah memenangi anugerah emas baru ini. Dan harapan saya untuk misi 2026 ini untuk anugerah khas, kami haraplah kepada semua sekolah lah di daerah Marang khususnya dapat memberi sokongan yang padulah kepada SK Bukit Gasing dalam membawa misi, kerana kami juga akan mengiringi PPD Marang sendiri yang akan mewakili duta keperingkat kebahasaan. Dan kami mengharapkan doa daripada semua, dan insya-Allah kami sangat yakin dan juga komited kami akan berjaya lah dengan sokongan padu pada semua pihak, daripada pihak PBD, pada warga komuniti, pihak PKS, ibu bapa, guru dan juga lain-lain, tuan. Okey, terima kasih Cikgu Amir
Saya rasa setakat ini saja podcast kita kali ini. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.